Seorang lelaki warga emas dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kota Kinabalu pada Jumaat atas pertuduhan membunuh seorang wanita yang anggota badannya ditemui dalam keadaan dikerat di tempat pembuangan sampah di Taman Indah Permai, Sepanggar, 2 minggu lalu. Tertuduh, Piluta Samad, 71 tahun, mengaku faham sambil mengangguk selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Zul Elmi Yunus. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh pada 11 Februari lalu antara jam 6 petang hingga pukul 7 malam di sebuah rumah tidak bernombor di Kampung Sri Kenangan, Jalan Sepanggar, telah membunuh Hamidah Husin alias Lisa, 44 tahun. Tertuduh telah melakukan kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan kerana kes itu terletak di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mahkamah kemudian menetapkan 15 April depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi mendapatkan laporan ujian asid deoksiribonukleik, DNA, forensik, patologi dan kimia. Selain itu, tertuduh tidak ditawarkan sebarang jaminan dan akan terus ditahan di penjara Kapayan. Selepas prosiding selesai, piluta yang dibawa keluar dari kamar mahkamah kelihatan tenang dan sempat memandang ke arah galeri awam, seolah-olah mencari ahli keluarganya.